Ajiknya padu lemak ni meh. Muntah. Assalamualaikum komen. Tadi kita ni makanan dia. Keman kebakar dekat mana? Kat mana lagi komen takkan tak tahu. Gazebo Abang Nes dekat Batu Gajah ni. Gazebo Abang Nes banyak kan, tapi ni keman pada dekat Batu Gajah. Sarapan pagi komen. Saat ni kita ni lauk main bau ada. Awak order ni semua signature. Ini dengan anak beranak ada beradik semua dia ni. Tapi awak nak kasih dia semua. Siapa suruh datang awak? Jom, ini signature ni main lemak ni. Chapati. Bismillahirrahmanirrahim. Chapati ni lauk asyik-asyik yang tapi awak sekali kan. Ini sardin. Chapati sardin komen. Oh, lembut komen chapatinya. Bismillah. Lembut ni. Albina sardin pun sedap. Tak ada bau-bau aneh-aneh. Ini daging cincang. Kita tengok dagingnya. Daging cincang mana. Wah, kari pun cukup pekat, ikat belum ikat. Tak pakai belayan. Oi. Sedap oi. Oh, memang betul-betul signature ni. Mau kan? Ada yang padu. Ini semangkuk minta cukup ni. Wah, oi, buat makan ni. Ajiknya padu lemak ni meh. Muntah. Wah, hati makan. Sedap. Memang sedap komen, memang sedap. Ini salah satu yang sedap juga ni. Kotiau goreng dia. Sebab apa sedap? Sebab dia ada rasa smoky tu. Kena dengan tekak teman pula memang sedap kan. Memang rasanya rasa legend komen. Kami try lah ni. Wah. Orang Kabur makan mi kicap apa ni? Makan mi. Dia gosok. Ini pun cukup pedas lah. Ada letak sambal lagi. Lagi cukup pedas. Cukup ngam likat. Dia punya manis-manis dia pedas. Pedas lebih sikit. Ada kenalan teman, dia sajikan teman makan mi kari dekat sini kan. Jadi teman order lah. Tengok rasa apa mana. Tak payah cakap banyak rasanya. Nanti teman datang balik, teman repeat balik. Itulah rahsia dia. Komen juga boleh rasa macam-macam menu kat sini. Banyak sangat jenis menu. Ni antaranya mi rebus. Mi rebus dia komen rasa kenyulikan kuah dia. Lepas tu ni special ni. Tempat lain memang tak ada yang teman rasa pagi-pagi ni. Cendawan goreng cheese. Ini tak berhenti makan komen weh. Tak tahu nak gambar ke apa mana dia punya rahsia dia. Komen kena cuba rasa sendiri. Ini antara signature ni, top sale ni. Lepas tu komen boleh rasa menu English breakfast pun ada. Ini menu yang teman rasa ni sikit lah. Ada banyak lagi menu komen. Banyak macam set ni kecil macam ni. Buat telur gegur panggilnya komen weh. Lepas tu kena dengan air dia, kopi dia, pekat likat memikat ni. Memang cukup layan. Paling teman suka ni air ni, green tea or lemon. Green tea or lemon ni tempat lain tak ada komen. Dia punya rasa segar tu lain macam. Betul macam-macam lah air ada, green tea extended, ada coffee extended, macam-macam jenis lah. Komen sebut, komen apa, insya-Allah ada. Terutama ini menu killer ni extended drink ni memang padu komen. Lagi satu teman nak khabar, kalau komen datang hari Sabtu Ahad, hari weekend orang terlalu ramai komen, memang cukup ramai. Tadi komen kena bersabar, kena beratur. Kalau komen datang hari biasa, okey alhamdulillah, tenang-tenang sikit. Abang Nes ni, owner kedai ni, dia ni bikers. Jadi geng-geng bikers cukup ramai datang sini. Seluruh Malaysia yang datang dari Penang kan, semua ada. Memang meriah lah kalau hari Sabtu Ahad tu. Gazebo Abang Nes Kampung Seri Rahmat Batu Gajah ni, kalau kamu nak tahu, Nemi pernah masuk dalam rancangan RTM dengan host dia Bella Hamid dengan saya Yaakob komen. Menarik. Untuk bulan puasa ni Nemi akan tutup sebulan komen. Tapi kalau komen yang teringin nak makan chapati, mi rebus dan macam-macam lagi yang sedap daripada kedai Nemi ni, komen boleh pergi kat Bazar Ramadan Taman Orchid Batu Gajah. Nemi ada menjaga kat sana sebulan. Ada nyo, kamu tengok nyo, elok cantik putih nyo elok lembut lah. Apa komen nak lagi? Buat lembut. Ini antara pot sarapan pagi memang terbaik. Recommended kat komen. 4.5 star teman bagi. Dia anda 4 daripada 5 lah. Moncah. Teman gini macam lah. Sedap. Gazebo Abang Nes. Masuk dalam list komen. Alright. Kalau terus like, sudah follow, sudah follow. Cakap ni komen. Mantap.